Saya Datin Zunita dari Lado Restaurant dan kami adalah official F&B partner untuk Healing Night. Speciality restoran Lado terletak pada nama dia lah. Lado. Kepedasan, cili. Jadi orang-orang kita ni, orang Melayu kita ni, dia suka kan dengan masakan Melayu tu macam dari zaman dulu-dulu lagi daripada mak-mak bapak kita. Itulah dia kelebihan dia di Lado. Untuk hidangan pada malam Healing Night untuk artis-artis kita nanti, insyaAllah kita akan bawakan masak lemak cili api daging salai yang memang jadi keutamaan pilihan di sinilah, digabungkan dengan sambal udang petai. Dan kita punya sayur yang kita hidangkan bersama nanti adalah terung goreng berlado. Itu memang kita ni signature dekat sini. Okay, menu apa yang akan dijual di Healing Tent? Di konsep Healing Night. Di Healing Night tu nanti. Okay, that one you all kena datang lah dekat booth kita orang. Dia boleh you all tahu. Makanan yang kata orang tu ada healing vibes. So, lepas kita makan masakan yang dihidangkan, you all kena cuba kita punya signature yang ada hanya di Lado sahaja, iaitu pandan kaya cream brulee. Itu hanya di sini sahaja. Okey, selain daripada pandan kaya cream brulee, kita baru create something new, iaitu sagu gula Melaka. Kita gubahkan dia something lebih modern. Siapa yang datang ke Lado patut cuba. And this is I punya favourite drinks lah. Teh rambutan. Local teh dengan rambutan. Memang sedap. You all kena cuba. Okey, lepas ni kalau teringin nak datang ke restoran Lado, jemputlah datang ke Pavilion Damansara Heights. Kita berada di tingkat 5 dan kita beroperasi dari 10 pagi hingga 10 malam dan dibuka setiap hari. Okay, InsyaAllah coming soon kita akan berada di Shah Alam dengan konsep yang lebih kurang sama juga, InsyaAllah.